Korang yang minum matcha tu tahu tak apa itu matcha sebenarnya? Matcha ni adalah serbuk teh hijau dari Jepun yang dibuat daripada daun teh hijau yang berkualiti. Berbeza dengan teh biasa, matcha ni diminum bersama serbuk daun dan nutrien tu dia masuk 100% di dalam badan. Okey, apa manfaat matcha? Manfaat matcha yang pertama adalah tenaga lebih stabil. Dia tak buat kita berdebar macam kita ambil kopi lah. Matcha ni dia ada kafein tapi dalam jumlah yang sederhana yang berbezanya dengan kopi. Apa bezanya adalah kafein matcha ni dilepaskan secara perlahan-lahan dan tak buat jantung laju ataupun gelisah. Sebab itulah kalau lepas minum matcha, kita akan rasa alert tapi tenang. Bukan hyper macam kita ambil kafein daripada kopi tu. Yang seterusnya, matcha ni dia bantu untuk fokus dan juga bagi rasa tenang. Sebab matcha ni dia mengandungi L-theanine, sejenis asid amino yang tenangkan saraf, yang bantu untuk tenangkan saraf, bantu untuk fokus dan kejelasan fikiran dan juga kurangkan stres dengan anxiety sekali, tapi yang ringan saja. Matcha ni juga kaya dengan antioksidan. Dia sangat kaya dengan antioksidan yang boleh lawan radikal bebas, bantu perlahankan penuaan sel, bantu untuk sokong kesihatan jantung dan juga baik untuk kulit kusam. Sebab itulah matcha selalu dikaitkan dengan awet muda dan juga kesihatan dalam mana. Itu sebenarnya rahsia orang Jepun. Selain daripada kecantikan, matcha ni juga bantu untuk pembakaran lemak. Sebab matcha ni boleh meningkatkan metabolisme, bantu untuk badan guna lemak sebagai tenaga dan juga kurangkan keinginan untuk kita makan manis. Macam kuranglah craving manis tu semua. Jadi matcha ni sangatlah sesuai kalau kita tengah diet, nak inci loss dan juga nak kawal berat badan. Dan matcha ni juga lebih lembut pada perut lah berbanding dengan kopi. Sebab matcha ni dia kurang asid, kurang resiko untuk terkena gastrik tu dan juga tak buat perut rasa memulas. Sebab itulah matcha sesuai untuk perut sensitif. Dan juga yang tak boleh minum kopi, yang kalau minum kopi je perut rasa tak selesa tu, bolehlah ambil matcha. So sekarang dah tahu kan apa manfaat matcha? Jadi ingat, sihat itu seni, bukan sekadar rutin.